Bos nak cari kereta termurah dekat market Malaysia, mesti mau follow Mr. Lee punya video setiap hari. Pasal setiap hari Mr. Lee akan post 2 ke 3 video. Tolong bos dapatkan kereta-kereta terpakai harga termurah dekat market Malaysia. Okey, ni hari Mr. Lee dapat satu harga berbaroi ni. Kereta ni satu owner pakai sampai sekarang, memang boleh kata parking, cat masih ori, tiada kemarangan, tak ada banjir, mileage pun tak banyak. Ini owner kerja Singapura, kurang pakai punya kereta, nampak cantik-cantik lagi. Okey, ini hari juga nak jual harga termurah 18,800 saya boleh dapat ini semua elok punya lah. Konti punya kereta kena jaga. Kalau nak beli kena cari owner lama ada jaga punya. Jangan beli yang tak jaga, nanti maintenance cost akan tinggi gila punya. Okey, sekarang Mr. Lee review ini kereta, kasih bos tengok. Selamat petang bos. Mr. Lee baru dapat daripada owner ni tahun 2013 Volkswagen Passat 1.8 sedan yang turbo engine. Kereta ni boleh kata parking pasal cat masih ori sampai sekarang. Mileage memang sikit 90 lebih. Original owner memang maintain service pasal owner kerja dekat Singapura pun kurang pakai ni kereta lah. Okey, kereta ni engine, gearbox, suspension tip top condition tak ada masalah. Turbo pun cun lagi. Cat semua cantik-cantik, tak payah bikin apa pun. Tayar bunga 80% tebal, boleh pakai lama lagi lah. Kalau bos tengah nak cari ini model Passat 1.8 TSI ni. Okey, ini biji boleh kata paling sesuai lah. Tengok, owner masih pasang ini. Takut orang tergising. Okey, ini lampu kiri kanan depan belakang semua elok-elok cantik elok-elok cantik lagi kalau bos tengah cari Passat. Okey, ini biji boleh kata paling sesuai atau pilihan terbaik punya lah. Datang tengok dulu. Okey, engine, gearbox, suspension semua tak ada masalah. 2013 Passat 1.8 sedan, kereta cun-cun cantik. Harga berbaroi ini hari cuma nak jual 18,800. Ini juga boleh buat full loan bayar 5 tahun lebih kurang pun 400 lebih dah. Okey, dalam interior boleh kata memang simpan baik lah, boleh kata jagalah, ada jaga semua barang seat semua elok lagi, berfungsi dia punya power seat tu semua tak ada masalah. Mileage 90 lebih, nampak ini mileage dia 90 lebih. On time service punya. Stiker masih ada semua original punya. Okey, tapi pintu pun semua cantik lagi, nampak. Ini warna boleh kata pearl white cantik-cantik lagi. Belakang Passat jenis yang belakang memang luas memang luas. Orang dewasa yang badan besar duduk 5 orang pun tak ada masalah. Okay, elok-elok cantik-cantik lah. Ni kereta memang boleh kata simpan baik lah. Ni kereta owner pakai cermat bumbung pun semua cantik lagi. Kalau bos minat ini model 18,800 saja. 2013 Passat 1.8 TSI. Kalau bos mau kontak Mr. Lee, setiap hari Mr. Lee akan post 2 video. Tolong bos dapatkan kereta-kereta terpakai harga termurah dekat Malaysia. Sila follow Mr. Lee punya video. Sekurang-kurang boleh dapat kereta yang murah sama dengan cantik. Kalau ada rasa video ni bantu bos, sila komen, share, like sama follow Mr. Lee punya video setiap hari. Thank you bos support.